Okay, untuk package Hatnyai kan tadi kan saya dah dapat harga murah. Mm-mm. So untuk dalam package tu apa lagi tempat-tempat menarik? Okey, tempat-tempat menarik kita ada banyak, Arina. Kita ada Masjid Songkla. Okey, jadi Masjid Songkla ni adalah landscape ala-ala Taj Mahal. Okey, kemudian yang kedua kita ada Samila Beach. Okey, bagi pelancong-pelancong yang nak healing apa semua boleh pergi ke Samila Beach. Tarikat utama dia adalah replika ikan duyung. Okey, yang ketiga kita ada Makro Hatnyai, iaitu tempat untuk kita borong barangan-barangan bukan. Dan akhir sekali kita ada juga Blue Finch Cafe, iaitu kafe makanan western di Thailand. So berbaloi kan untuk harga? Memang sangat-sangat berbaloi. Daripada 588 kita tukar kepada 550. Kita bagi lagi potongan 20 orang bawa, kita bagi 538.